Untuk kita dapatkan insan tu adalah manusia, adalah baby. Dia akan bermula dengan baby. So kita nak dapat insan ni, kita perlukan 2 sel. Itu kita kena ada sel telur. Telur kan, kena ada telur daripada isteri dan kena ada sperma daripada suami. So telur dengan sperma baru boleh jadi. Maksudnya sperma yang berkualiti dia akan tembus ke dalam nukleus sel telur, sel ovum yang sihat tu, baru dia boleh jadi baby. Kita nak supaya ibu-ibu yang ada dalam ni mampu untuk menghasilkan telur. Sebab ramai yang doktor jumpa, walaupun kita ada period, walaupun kita patutnya dah boleh dapat zuriat, tapi masih ramai lagi orang yang tak mampu menghasilkan telur secara sendiri, secara natural. So kalau kita nak dapatkan sel telur yang sihat, kita perlu untuk sihatkan diri kita. Sihatkan pada atas ke bawah. So insyaAllah kita punya bahagian peranakan pun akan sihat. Kita punya rahim, kita punya tube ada 2 kanan kiri, kita punya ovari. Bila sihat, barulah lebih mudah untuk dekat.